Hai, Assalamualaikum semua. Kita ada di next episode podcast Semangkuk Diet. Okey, hari ni kita ada tetamu. Okey, selalunya kita ada dietitian dan nutritionist. Hari ni kita ada seorang nutritionist yang saya rasa ramai yang dah kenal nutritionist ni. Tapi mungkin, okey, dia dah senyum dah. Dia sangat well versed dekat social media. Okey. Tapi hari ni kita nak jemput nutritionist Fatin Carey ni untuk bersama-sama dengan podcast Semangkuk Diet. Okey, dalam podcast Semangkuk Diet ni kita hanya jemput dietitian dan juga nutritionist saja. Kenapa? Sebab kita nak memartabatkan dietitian dan nutritionist di Malaysia untuk menjadi first liner bila bercakap tentang pemakanan di Malaysia. So, hi, Assalamualaikum dietitian nutritionist Fatin. Kesalam, jangan tertukar. Nanti ada yang macam pelik pula. Dietitian ke nutritionist? Okay. So, first kali, untuk kita punya podcast, kita ada tiga segmen lah. Okay. Normally kita akan, first tu kita akan ada perjalanan kerjaya. Second, kita akan go for topik pemakanan. And then, maybe the third one, kita akan ada nasihat. Sebelum tu, sebelum kita close, mungkin kita akan ada soalan santai. Okay. Hmm. So untuk nutritionist Fatin Carey, orang mungkin dah kenal karakternya agak cheeky, okay? Comel-comel macam tu, pernah bagi talk dekat banyak tempat. So kita nak tahu sedikit sebanyak tentang nutritionist Fatin. Um, Belajar tu daripada mana? Ataupun asal tu daripada mana? Mungkin boleh share sikit background nutritionist Fatin. Okay, hi. Assalamualaikum semua. First of all, thank you Semangkuk Diet for the invitation. Saya mix English dengan Boleh, PM, boleh, okay kan? boleh, boleh. Okay, saya nutritionist Fatin ataupun dikenali sebagai Fatin Carey. Saya study untuk nutrition by degree dekat Universiti Malaysia Sabah selama 4 tahun di Fakulti Sains Pemakanan dan Pemakanan. Kemudian saya sambung master di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk Master in Clinical Nutrition. And fun fact, Kak Rai ni adalah my senior dekat UKM, like one batch before me. And untuk secara keseluruhannya, sekarang ni saya bergiat aktif di social media dan buat freelance untuk nutrition consultancy. Okay. So, Fatin dah cerita tentang a little bit background Fatin lah. Cuma kita nak go tarik ke belakang sikit. Fatin ni dia berasal Mhm. daripada mana orangnya? Sebab bila kita tengok dekat social media tu kan, kita nampak Mhm. all about work. So mungkin kita nak Mhm. korek-korek sedikit tentang macam Fatin ni dia asal daripada mana, dia bersekolah di mana dan memang adakah nutritionist Fatin memang nak Mhm. jadi nutritionist. Memang dah aim untuk jadi nutritionist. Okay, that's a fun question. Okay, actually, saya berasal daripada Bangi. I've been living here for, I think, since daripada kecil. And then saya sekolah dulu dekat Sekolah Kebangsaan Seksyen 7, which is like walking distance from my house. And then saya study untuk UMS tu after I've been actually finishing my asasi dekat asasi UMK Mara ataupun kita panggil College Mara Kulim. So College Mara Kulim ni actually ada 4 program bawah College Mara Kulim tu, which all the program is endorsed by Mara. So I study dekat sana untuk asasi sains hayat. Tapi dia punya advantage sikit kalau bawa UMK ni dia lebih kepada keusahawanan. So I've always know that I want to pursue untuk further study ni ke arah sains sebab saya suka interact dengan manusia, which is career yang buat kita rasa boleh contribute directly kepada orang, contohnya macam doktor, nurse, dentist, nutritionist, dietitian kan. Tapi actually nutritionist is not on my list at the first place sebab waktu tu saya lebih terarah kepada doktor. My first ambition untuk bahagian sains ni adalah dalam bidang ONG doctor, which is Ah, obstetric and gynecology. Tapi disebabkan ada beberapa kekangan ataupun halangan waktu study dulu yang tak boleh untuk direct kepada ONG, then I've been thinking of veterina. So that is my second option, veterina. Sebabnya UMK ni dia pelopor juga betul. untuk ijazah veterina selain daripada UPM. So basically they're just like
two universities yang buat veterina. Mm. So untuk veterina ni dia ada macam dua fasa lah. Satu daripada pointer sendiri dan satu lagi daripada interview. And I didn't pass the interview. So I've been thinking what's next. Sebab I know that I've always nak dalam bahagian sains. Yang tu yang memang confirm. Okay. Tapi actually like apa lagi yang menarik tentang sains ni. And then after doing some research and everything, I rasa macam nutritionist ni macam sort of apa yang kita belajar, kita bukan saja boleh contribute to people, but ourselves and then our family, friends yang close to us. And I rasa benda yang kita belajar waktu nutrition ni, dia adalah satu benda yang lifelong. Maksudnya, whatever career that you think you might pursue in the next future, you're still going to use the knowledge untuk nutrition tu. So I think that's kinda flexible untuk Mm. explore. So macam itulah terjadinya nutritionist Fatin. So I've pursue my study dekat UMS tu. Okay, UMS so kalau dekat Hmm. UMS ni dia macam dekat jugalah dekat hati because Kak Rai memang berasal daripada sana. So UMS ni, Oh. so UMS lecturer untuk yang bahagian tapi sebab gap umur kita jauh tua Hmm. tua pula rasa. So lecturer-lecturer yang untuk yang sains pemakanan ataupun food science dekat sana tu kadang ada juga lecturer daripada dietitian daripada hospital HQ HQE Hospital Hmm. Queen. So Hmm. um, kita nak tanya kenapa Hmm. pilih UMS pada ketika itu? Kan ada Okay. banyak universiti. Uh, Mhm. It was just like a random decision mm, sebabnya in nutrition kita tahu waktu zaman tu macam ada lebih kurang 14 yang termasuk dengan mm, IPTS. mm, Oh, mungkin ada yang macam audience not in the background of nutrition and dietitian mm, ataupun mungkin nak explore mm, nutrition mm, dengan dietitian. Kita kena tahu akreditasi seseorang nutritionist tu mm, daripada universiti yang ditauliahkan MQA mm, betul-betul buat mm, nutrition dengan dietitian, mm, nutrition dengan dietetik. Sebab ada setengah universiti yang offer dia short course, professional course. Jadi benda tu tak boleh untuk orang tu apply sebagai nutritionist ataupun dietitian. So mm, untuk yang 14 saya sebut ni ada dalam file yang MQA letak lah apa mm, universiti-universiti dia. So I randomly choose from any of the 14 and then disebabkan mungkin jodoh lah jodoh dengan mm, UMS tu, so dapat masuk UMS. And fun fact, sebenarnya dia macam satu jodoh yang orang kata betul-betul Allah takdirkan kot mm, untuk leading me to be here, sebab ijazah yang saya ditawarkan at the first place adalah ijazah sains pemakanan. Maksudnya mm, dia bukan ijazah pemakanan, mm, which is which is food science, bukan nutrition. So mm, waktu tu UMS belum ada nutrition lagi. Dia baru ada food science. So mm, I've been taking like food science untuk satu semester, almost satu semester, mm, macam 3 bulan pertama. Lepas tu baru UMS perkenalkan nutrition. So waktu tu ada interview and everything. So I just like rasa food science ni dia punya career driven tu lebih kepada macam R&D dalam lab dengan makanan, direct direct dengan makanan. Kemudian kalau nutrition ni dia direct to the people, towards the disease, towards the prevention of the disease kan. So I found like saya lebih kepada nutrition. So that's why I just go to the interview. Okay, lepas tu macam lepas dapat interview tu dapat masuk nutrition. So waktu tu pun UMS barulah ada nutrition tu. So jadilah nutritionist macam tu. Is it the first batch untuk nutritionist dekat Yes, correct. First cohort. First cohort juga. Okay. Betul. Okay. Kadang-kadang ada orang macam confuse juga food Mm, science dengan mm, nutrition mm, kan. mm, Especially kalau orang yang baru nak explore nutrition kan. mm, So untuk macam food science ni ada setengah farmasi yang ambil food science sebagai nutritionist dekat farmasi juga. So mind you okay. kalau you refer nutrition, make sure you check dia punya background lah kan for the audience. Sebabnya Mm, banyak salah faham antara food scientist, nutritionist, mm, dietitian, and then bila kita macam buat kerja ataupun kolaborasi mm, antara mm, fitness center ke apa mm, ke, mm, kadang-kadang ada yang lebih mm, bergantung kepada mereka yang mm, ada apa-apa sijil nutrition sekalipun, walaupun bukan mm. nutritionist dan dietitian kan Kak Rai? Betul. Tu kita nak Hmm. tanya juga since nutritionist Fatin dah cakap pasal perkara ni. So mungkin Hmm. you boleh explain uh, Hmm. in your
point of view, so what is the Mhm. difference between nutritionist, dietitian, and also all these coaches macam tu? Okay, so interesting part we go like from the coaches dulu lah. Mm, Coaches ni especially for nutrition coach lah. mm, Kalau fitness coach tu mungkin ada spektrum yang berbeza. mm, Kalau macam nutrition coach ni kadang-kadang ada yang paling famous lah. Ada nutrition coach yang menggelar mereka diri mereka nutrition coach ni apabila mereka macam join like supplement mm, ataupun mm, company yang advocate wellness, mm, dan bila diorang ada macam training, a very very little small training ataupun series of trainings, mm, dipanggil sebagai nutrition coach to mm, guide people about nutrition, which kalau from that term nutrition coach to guide people about nutrition, it makes sense. mm, Tapi kalau untuk secara law-nya, mm, nutrition coach ni tak boleh untuk bagi apa-apa khidmat profesional sebagai daripada perspektif seorang nutritionist, because that's totally different thing. mm, So make sure kalau macam nutrition coach tu kena tanya jugalah dia punya background tu. mm, And then nutritionist ni untuk mendaftar dengan Akta Profesional Kesihatan Bersekutu ataupun Allied Health Professional Act, kita kena ada 4 tahun degree nutrition. So 4 tahun degree nutrition ni dia lebih berlandaskan kepada community setting ataupun mm, prevention of the disease, ataupun dia punya target audience nutritionist ni lebih kepada adult healthy population macam tu. And then difference with the dietitian mm, pun ada ambil 4 tahun ijazah untuk dietetik, tapi dia punya extra is the credit hour for clinical training. So mm, clinical training ni yang membolehkan dia untuk kerja di dalam hospital, mm. sebab dia ada macam rawat orang, ada pengalaman rawat orang sakit dan sebagainya. So dia punya extra tu dekat situ. So bila masuk dalam career sekalipun, dia punya extra tu lah yang membezakan secara ketara lah, which is dietitian ni lebih kepada clinical setting. Hmm. Hmm. So is it sebenarnya from your uh, during waktu Kak Raya start dulu lah, during waktu Kak Raya start dulu ramai yang dietitian, okay, yang Hmm. dia yang ditawarkan, okay, Hmm. ditawarkan untuk jadi nutritionist dekat lapangan lah, maksudnya dekat Hmm. field retail dan Hmm. sebagainya. Hmm. For your point of view, and then dia punya after you go through semua-semua benda ni, adakah is it correct? Maksudnya dietitian bekerja sebagai nutritionist. Nutritionist. Mm-mm. I think dia based on the interest of the profession juga, Mm-mm. as long as benda tu masih lagi di dalam covered expertise area. Contohnya Mm-mm. kalau macam dietitian, dia punya fokus adalah untuk mereka yang berada di clinical setting, Mm-mm. ataupun mereka yang ada untuk lebih kepada treatment of the disease kan. So Mm-mm. contoh kalau macam lapangan nutritionist ni, let's say lah kalau farmasi kan. So Mm-mm. farmasi, we know that not every people yang datang dekat farmasi tu adalah mereka yang sakit di fasa permukaan yang macam into that disease kan. Ada Mm-mm. setengah yang datang farmasi tu untuk ambil ubat yang dia dah dapat daripada doktor dengan nasihat dietitian di hospital. So Mm-mm. bila dia come back to the pharmacy to get the ubat ke apa ke, of course khidmat dietitian tu sangat boleh untuk contribute to that part. Tapi let's say kalau macam pharmacist tu ada both nutritionist dengan dietitian. Kalau nutritionist tu macam MC ke apa ke, dietitian tu will also can cover nutritionist punya part, sebab dietitian ni dah go beyond sikit dekat clinical setting kan. Mm-mm. Tapi kalau macam untuk community ke apa ke, biasanya kita nampak memang nutritionist, tapi kalau dietitian, you see that dietitian tu ada buat kerja-kerja nutritionist tu should be okay, as long as you know the background of the dietitian tu betul-betul akreditasi daripada universiti yang betul lah untuk ambil 4 tahun ijazah. Hmm. So mungkin kita juga boleh educate dekat mereka yang nak ambil apa ni, pekerja lah, dietitian ataupun nutritionist. Hmm. Dietitian ni dia lebih kepada macam clinical setting ataupun mereka yang dah Hmm. ada penyakit yang kita nak buat, kita Hmm. panggil in a dietetic setting, kita panggil medical nutrition therapy. So untuk Hmm. nutritionist ni lebih kepada prevention. So hopefully diorang ni clear, sebab kadang-kadang diorang merojak macam nutritionist Fatin Hmm. cakap tadi, sampai diorang boleh ambil coaches untuk jadi nutrition. Hmm. Betul kan?
Hmm, hmm, Hmm. hmm. So, Kadang-kadang disebabkan macam Akta AHP ni berkuat kuasa ni adalah untuk macam betul-betul mengangkatlah martabat apa profesional kesihatan bersekutu yang berdaftar. So nanti akan ada satu saat bila kita dah sistem apa kita dah apa betul-betul sistematikkan semua profesional dah dapat lesen untuk kesihatan bersekutu ni, you can even ask dia ada ke tak nombor pendaftaran nutritionist ataupun nombor pendaftaran dietitian macam tu. mungkin nutritionist Fatin boleh explain balik pasal AHP ni apa. So, ada macam viewer kita macam AHP apa benda tu, untuk apa, kenapa. Okay. Hmm. Okay, a bit of disclaimer. Saya Hmm. bukanlah expertise untuk AHP ni, Hmm. tapi disebabkan saya tahu, because saya sendiri mendaftar bawah AHP ni. Jadi AHP ni adalah satu akta untuk profesional kesihatan bersekutu. Contohnya macam nutritionist dengan dietitian. Mereka ada beberapa syarat, beberapa kriteria untuk mendaftar sebagai nutritionist dengan dietitian yang bekerja di sesebuah negara tu. Hmm. Contoh kalau macam dekat luar negara, kita panggil RN, RD, Hmm. Registered Nutritionist, Registered Dietitian. So kalau kat Malaysia ni, yang badan yang mendaftarkannya tu adalah daripada badan AHP itulah yang akan ikut akta yang ditakrifkan daripada apa yang mereka bincangkan, apa kriteria-kriteria dia. So kalau mereka yang berdaftar dengan AHP ni, maksudnya dia memenuhi syarat-syarat sebagai nutritionist dan dietitian dekat negara tu. So bila kita macam tanya dia berdaftar ke tak, maksudnya kita bercerita pasal dia berdaftar dengan AHP tu ataupun tidak. Macam tu. Mungkin Kak Rai boleh tambah lah. Hmm. Dan AHP ni sebab sebenarnya dia masih consider baru. Okey, masih consider Hmm. baru. Sepanjang Kak Rai buat freelance pun and kita memang bekerja sendiri pun, kita belum lagi berdaftar pada ketika itu. Tapi sampai satu masa bila AHP ni dah diwar-warkan untuk daftar, so kita pun daftar untuk kita dapat membezakan. Untuk mereka yang ada AHP ni adalah number. Number kalau macam doktor dia ada number, apa kita panggil nama doktor tu, number registered doktor. Kalau untuk yang sains bersekutu pun kita ada number registered Hmm. untuk dietitian ataupun nutritionist. So untuk viewer, kalau anda nak dapatkan nasihat berkaitan dengan pemakanan, anda boleh minta number ini. Number ni untuk justify adakah dia adalah orang yang layak, atau hanya ada cert yang macam nutritionist Fatin cakap tadi lah. Okay. Hmm. So itu adalah agak serius sikit dekat situ. So mungkin kita nak go through sepanjang bergerak. Okay, Kak Rai suka benda-benda yang first. Cohort-cohort yang Hmm. first. Okay. Because Hmm. I'm the first cohort from my Oh university. yeah. For Okay. diet. So bila cakap Uniza, pasal right? Uniza. So Hmm. bila cakap pasal nutritionist dan cohort pertama, apa rasa cabaran and macam mana you uh, the whole journey waktu dekat UMS pada ketika itu? Mungkin ada apa ni, subjek yang menarik ke, atau kes-kes Hmm. yang menarik ke, atau program-program yang menarik ke, yang still ada rasa macam best lah sampai sekarang. Hmm, kalau macam advantage ataupun specialty yang ambil nutrition dekat UMS ni, kita ada satu program kita panggil sebagai NICE, which program tu dia sejak daripada tahun kedua ataupun akhir tahun kedua, permulaan tahun ketiga macam tu, kita akan dapat satu kanak-kanak yang mempunyai masalah pemakanan ataupun mal pemakanan daripada tadika yang ada dekat dalam UMS tu. Kadang-kadang ada tadika ataupun apa-apa sajalah komuniti setempat yang ada masalah malpemakanan, kita akan dapat satu klien daripada tempat tersebut dan kita akan coach dia sepanjanglah kita study tu sampai habis study. So that's the interesting part dekat UMS lah. So every semester tu kita akan ada program dan aktiviti yang kita buat dengan cohort NICE ni. Macam tu. So, waktu saya dulu, saya punya klien tu ada masalah obesity. So, apa-apa aktiviti yang kita buat tu adalah untuk bantu dia macam mana dia nak solvekan masalah obesity kanak-kanak. Dan disebabkan daripada situ jugalah saya rasa macam interest kepada kanak-kanak punya pemakanan dan sebagainya. And then, another thing yang macam saya rasa bukan sebagai kohort pertama saja, sebagai nutrition student, apa yang macam antara cabaran dia transition daripada fasa
nutritionist, fasa nutrition student Mm. kepada fasa seorang nutritionist ni adalah kita kena faham yang nutrition ni dia evolve. Macam contoh Betul, apa yang kita betul. belajar hari ni, mungkin kita perlu untuk apply the mechanism yang kita belajar tu dengan cara yang berbeza bila kita dah graduate nanti. Macam tu. And then we are talking about trends pula. Contohnya macam sekarang ni, kalau puasa ada trends yang famous, tiba-tiba orang cakap kena ambil Celtic salt ke, ataupun macam tahun lepas kita ada trend kurma butter. Kurma. So nutrition tu always evolving. Sometimes ada benda yang you tak familiar waktu you belajar dulu, tapi you kena untuk come up with that issue and how the solution works untuk waktu you belajar. And then satu lagi benda yang macam um, transitioning yang saya sebut ni, contohnya kalau macam waktu career, kalau kita nampak macam daripada perspektif yang luas untuk pasaran nutritionist ni, graduan nutritionist ni lebih cenderung untuk diserapkan kepada macam marketing ataupun sales Yes. profession, Betul. which I rasa macam quite interesting untuk fasa di mana ada nampak demand menggunakan nutritionist ni untuk supplement education dan sebagainya. Tapi dia ada difference tau, education dengan sales dan sebagainya. So bila macam ada nutrition student yang baru grad and then dia jadi nutritionist dan masuk dalam industri macam sales dengan marketing ni, dia bermain dengan macam mana dia nak mengekalkan integriti ataupun Yes. etika dia sebagai seorang nutrition, tapi dalam masa yang sama boleh untuk deliver Mm-mm. right education about supplements or helping the company to promote the supplement when necessary kepada client ataupun customer company tu. So benda tu kadang-kadang ada yang kita kurang literate enough waktu kita study, because Mm-mm. waktu study kita macam okay, supplement it's bad, tak boleh ambil, Mm-mm. focus whole Mm-mm. food. Tapi Mm-mm. when you come out with the external world, with the external issue, you Mm-mm. need to know ada orang yang perlukan Betul. supplement tu, and Mm-mm. who else going to talk about the supplement in the right direction if not by nutritionist dan dietitian juga. Betul. Tapi you also need to know Mm. nutritionist dengan dietitian tak boleh endorse supplement. Mm-mm. Tapi how can you talk about it? So benda Mm. tu macam benda yang you nak kena explore by yourself. You Mm-mm. kena ada flexibility and creativity to talk about the supplement in the right direction bila you graduate nanti. Sebab benda tu kita berbalik kepada fundamental nutrition yang kita belajar dekat degree tu. Waktu degree kita tak ada belajar, okay kalau you nak sell supplement, tak ada. Macam tu tak ada. Tapi the thing is, the core yang kita belajar waktu kita degree tu memang digunakan, tapi the moment you enter the career era tu, macam mana you flexible, macam mana you creative enough untuk deliver the right education using the lemon term, using the right approach untuk your targeted audience. So, benda tu lah yang saya rasa membezakan seorang nutritionist kepada seorang nutritionist yang lain, dietitian kepada dietitian lain. So, when nutritionist tu dia fokus kepada sport, mungkin bila dia apa ni buat education untuk child, dia kurang mahir. Tapi Betul. orang, sebab tu ada banyak Field. bidang dalam nutrition dengan dietitian Mm. ni, which Mm. very interesting to explore. Okay, since nutritionist Fatin cerita pasal integrity tadi, okay, Kak Raya terus Hmm. trigger tau. Okay, Hmm. from my career pun ada juga pengalaman-pengalaman macam tu. Tapi bila kita cakap Hmm. kita berada di retail and then Hmm. menjadi seorang yang involved dalam bahagian suplemen, so dia ada pandangan. Okay, dia ada pandangan bila dietitian lah, ini bahagian dietitian. Dietitian dia ada sesetengah lah, setengah. Pernah dipandang macam tu. You tak jadi Hmm. dietitian hospital, tapi you punya pathway ke situ. As for Hmm. me, macam nutritionist Fatin cakap, in term of integrity, how you bawa diri you dekat that field akan membezakan anda dekat lapangan lah. Contohnya, pasal Betul. integrity tadi, kita tak direct menjual suplemen. Even sampai sekarang Hmm. ada yang cakap Kak Ram macam anti suplemen. No, Hmm. supplement is not the first thing yang kita nak approach kepada orang. We just educate Hmm. first. Kalau kita dah rasa education kita tu dia dah faham, dia dah buat, tapi dia tak boleh Hmm. ataupun dia ada di Lembah Kelang kita ada sangat kekangan masa. Kekangan Hmm. masa, everyone is hack.
cantik. So itu antara perkara yang kita try buat, tapi ada mereka yang ada sedikit kekangan masa, dan kita akan open gap sikit lah. So you can take all those supplement. Tapi yang penting, how you bawa diri you dekat orang untuk ambil ataupun tidak ambil perkara tersebut. Okay, macam Mhm. nutritionist Fatin Mhm. bercerita pasal integriti tadi. Sebab kita Mhm. tengok, okay, nutritionist Fatin ni dia banyak bawa label-label makanan, ataupun kalau kadang-kadang nutritionist atau dietitian ni dia risau untuk expose that Mhm. apa ni, food, bukan food label, food product. Mhm. Dia macam, Mhm. kenapa Fatin ni macam promote benda ni? Kenapa Fatin promote macam ni? How you want Mhm. to justify benda tu? Sebab the way you bawa pun nampak smooth, nampak cantik. Dia tak nampak macam too promote. Apa yang you Mhm. setiap kali macam nak JV ataupun nak collab dengan sesuatu brand tu, apa yang you punya Mhm. stand as a nutritionist? Mhm. Mhm. Macam macam mana yang kita datang tadi kita cerita pasal transition between nutrition student kepada nutrition career sebagai nutritionist kan. So benda tu macam benda yang kita take time untuk explore apa sebenarnya yang the community needs from us. So daripada situ kita try untuk fulfill the demand. So bila kita try to fulfill the demand, rupanya sekarang ni bila kita keluar ramai orang concern macam mana nak slim, macam mana nak kurus untuk certain aspect bila when it comes to the obesity ataupun weight management kan. And then people always love to see the right macam okay, you concern about this issue, you nak the solution. You nak macam kita cakap consult nutritionist first. Tapi people nak the solution. You bagi tahu I what is the solution for that A. So dia nak dengar macam okay, you boleh ambil ni. Macam tu. Dia nak Hmm. terus apa orang kata macam dia nak terus Fast jalan result pintas. dia. Macam tu. Dia nak terus jalan pintas. So Jalan pun. kita tak boleh untuk tinggalkan that gap tu kepada mereka untuk mereka fikir sendiri kalau macam mereka tak boleh nak untuk consult ataupun afford the nutritionist service dan dietitian kan. So Hmm. macam mana kita nak educate the public? Like betul-betul apa yang mereka kena faham tentang keperluan diri mereka ni. So Hmm. that's when I rasa media literacy about nutrition ni is something that is very good to explore Hmm. sebab kita boleh lagi reach more audience kan. Hmm. So sekarang ni bila kita cerita pasal contohnya suplemen ataupun produk Hmm. ataupun labeling dan Hmm. sebagainya kan. So apa yang macam menjadi satu kriteria bila orang pilih produk tu of course from the labeling itself. Hmm. Tapi berapa orang daripada kalangan kita ni yang betul-betul faham Faham. dan betul-betul rujuk label produk tu bila mereka nak beli produk tu. So that's when kita lah yang kena educate. And then bila beli produk saja, when you enter the grocery, there's a lot of products daripada from one aisle to another aisle. So you kena tahu macam mana nak tengok tu pun kena tengok apa jenis produk tu. Contoh kalau macam susu sekalipun Hmm. kan. Susu dia ada macam yang ada like very short information. And then tiba-tiba Hmm. you got the lengthy information. So lengthy information tu biasanya yang ada fortified dan sebagainya. Hmm. Kalau orang yang tak tahu, kenapa dia macam, okay, dia terus ambil fortified yang, okay, nampak macam ada vitamin A semua-semua ni. Hmm. Tapi tak semua orang perlukan yang fortified milk. Betul? Betul? So, daripada situ saya rasa macam kita kena cuba untuk hopefully reach one by one Hmm. produk tu dengan cara yang betul. Contohlah kalau macam baru-baru ni yang macam saya ada buat program which is dia cerita pasal suplemen untuk like multivitamin ataupun vitamin C kan. So tak semua orang perlukan multivitamin ataupun vitamin C. Tapi macam mana orang yang perlukan dan mereka tengok ataupun follow nutritionist Fatin tu. So Hmm. macam mana kita nak educate, kita kena bridging that gap lah. Kita tak boleh untuk tak cakap langsung kan. Tapi Hmm. untuk cakap tu pun kita bagi mereka the idea. So kita bukan Hmm. bagi solution direct from the content that we produce, tapi kita Hmm. bagi mereka idea. So at least bila mereka perlukan sesuatu produk tu, mereka ada idea untuk go further with the right direction. At least bila Hmm. mereka consult nutritionist ataupun dietitian ataupun pharmacist ke, kalau mereka pergi beli suplemen tu, Hmm. mereka tahu apa yang mereka nak tanya. Macam tu. Hmm. So jelas dekat situ. So kita banyak tengok
Baru-baru ni pun ada tentang apa ni Ramadan kan, ada buat pasal Ramadan punya content Hmm, kan. hmm, So itu pun hmm, sangat sangat simple dan dia macam memberi idea. Tadi hmm, nutrition Fatin ada cakap pasal um, nutrition ni dia evolve. Ya betul. hmm, Sebab tu hmm. one of the reason kita sama master sebab evolve lah. One of the involvement of nutrition ni kita tak boleh stay Ya, dekat kena satu bagi tahu tempat yang one sama. of the reason kita sama master. One of the reason kenapa sama masa betul sebab macam Kak Rai banyak buat talk, buat talk Hmm, dulu kan. Dulu lagi banyak compare to now. So banyak buat talk. hmm, Sampai satu tahap kita tak boleh nak jawab dia punya hmm, uh, crowd punya soalan. Sebab hmm, sebab dia dah macam soalan tu simple tapi dia complicated kan sebab dia banyak hmm, baca daripada social media, dia banyak baca daripada hmm, benda-benda yang dia rasa benda tu sangat sangat reliable untuk dia. So how we want to hmm, counter kalau kita tak cukup knowledge, so kita kena sambung lah. That's why one of the thing pun kita sambung study because of that lah. hmm, Okay. hmm, So bila kita cakap tadi pasal evolvement tu and then nutritionist Fatin ada cerita pasal trend makanan-makanan yang evolve ataupun makanan-makanan yang hmm, ditanya setiap tahun akan persoalan tu akan sama setiap tahun. Pattern tu dah boleh nampak dah. Contoh, hmm. what is your comment yang current lah about Celtic salt ni? Okay, boleh tengok video saya. Nanti saya post. So boleh tengok juga, okay? So macam Okay, Celtic salt ataupun kurma ni lah, macam kurma butter hmm, tu. Hmm. hmm. Selalu macam, okay, cakap pasal trend ni kan. Hmm. Um, Kalau jawapan tu sendiri, saya serius nanti tengok Hmm. video saya. Tapi untuk macam cerita pasal trend, isu yang evolve semua ni Hmm. kan. Sebagai seorang nutritionist sendiri, kita macam kadang-kadang rasa very careful untuk kita sebut pasal trend issue tu. Hmm. Hmm. Sebab Hmm. trend Betul. issue ni betul-betul macam saya cakap tadi, kalau masyarakat dia nak tahu concern tentang sesuatu isu tu, dia nak like, okay, boleh ke tak? Macam tu. Like, okay, Ah. sekarang ni haus waktu bulan puasa. So, apa tips dia? Tak nak yang minum 8 gelas semua tu saya tak boleh Hmm. buat. So, nak yang benda yang macam tu. So, Hmm. dia orang terus kepada, okay, letak Celtic salt tu bawah lidah. Macam tu. And Hmm. then, tengok pula ramai komen kat situ testimoni, oh, saya dah buat 4 tahun, saya dah buat ni, yang semua-semua ni. So, dia macam, orang akan rasa cenderung untuk buat. Hmm. Hmm. Dan, Hmm. ada lagi satu benda yang macam saya risau, Hmm. ataupun saya selalu macam rasa concern ni, bila pasal trend ni, Hmm. kadang-kadang, ada datang daripada profesional Hmm. seperti doktor, Hmm. ataupun orang yang berlatar belakangkan sains Hmm. macam tu. I have no beef with Hmm. issues with doctors talking about nutrition, Hmm. but I have issue with doctors talking about nutrition in a wrong way ataupun yang tak berasas. Hmm. Sebab ada setengah macam yang macam mendengar. Of course, credibility sebagai seorang doktor ni sangat-sangat dipandang very Hmm. honorable dalam masyarakat. Jadi, kita percaya bila profesional yang bercakap tentang isu tersebut. Tapi saya mohon kepada public, when it comes to nutrition, please follow advice from nutritionist dengan dietitian. Hmm. Sebab bagilah kita chance untuk Hmm. cakap sebab itulah expertise, itulah Betul. apa yang kita expect. Jadi Hmm. kalau ada yang macam kurang setuju ataupun kurang yakin dengan satu-satu tips tu, contohnya macam Celtic salt ataupun kurma butter, like how come you makan kurma dengan butter semua-semua tu kan? Tu satulah credibility orang yang bercakap tu kita check dulu sebelum kita follow the tips. Hmm. Keduanya, ada setengah isu di mana apa-apa yang macam menjadi trend tu, ada orang yang cakap, oh, ni hadis daripada Yeah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So benda ni pun macam satu benda yang kita rasa quite careful untuk bercakap. Hmm. Jadi saya akan check betul ke benda ni hadis. Jadi sebelum kita percaya komen-komen yang datang daripada trend ataupun isu tu, kita have homework, buat homework tu dulu. Hmm. Buat homework, check apa yang kita baca dan sebelum kita amalkan tu, not because of the testimony, tapi you tahu benda tu betul. Hmm. Ada evidence base. Dan Hmm. kalau tentang Rasulullah sekalipun, kalau macam kita nak percaya sunnah tu, sunnah Rasulullah juga untuk makan secara sederhana, semua tu. Hmm. Jadi
kenapa kita tak boleh buat benda yang memang kita confirm sahih? Kenapa pergi bazar beli tiga empat plastik? Betul. So kita buat apa yang atas dasar kemampuan dan kapasiti yang betul. Jangan kita terlampau didoktrinkan dengan isu-isu yang rasa macam okay, this is the right way, apa semua tu. Hmm. Tapi sebenarnya benda tu tak berasas. Jangan Hmm. sampai macam tu lah. Walaupun Hmm. kita nak cuba untuk buat ikut sunnah dan sebagainya. Hmm. Buat atas apa yang kita rasa betul-betul dan berlandaskan sunnah yang sahih. Betul. Hmm. Info yang sahih lah. Kalau sunnah yang sahih, Nauzubillah memang sunnah tu betul betul sunnah kan. Tapi Hmm. kita check lah fakta tu. Hmm. Dia macam ni, kalau daripada aspek dietitian kan, bila orang cakap, Hmm. yes, makan kurma tu sunnah. Hmm. Yes, memang makan kurma tu sunnah. Tapi kita juga tahu berapa portion yang diberikan. Let's say you ada masalah kencing manis. You nak ambil makanan sunnah. Okay, makanan sunnah you ambil sampai 7 biji kurma. Memanglah spike Hmm. you punya gula. Okay, kita tak Hmm. halang untuk audience ataupun tuan-tuan, makcik-pakcik ambil kurma. Tapi ambillah pada kadarnya dan pada tahap kesihatan anda yang tertentu lah. It helps, Hmm. tapi it helps with knowledge. Hmm. Gitu. It helps with knowledge lah. Okay, tadi lepas tu nutritionist Fatin pun ada cerita pasal ada sesetengah daripada health sciences yang voice out berkaitan dengan pemakanan. So this is one I agree sangat lah. Bila bila macam ni, bila you adalah seorang like for example mekanik lah. Kita bagi analogi, you mekanik. Tapi you pandai pandai repair adalah motor. Tapi Hmm. tiba-tiba you bercakap macam you tahu sangat tentang kereta ataupun kapal terbang. So Hmm. basic knowledge is same, mungkin repairing. Tapi Hmm. pengkhususan kita different. So that's why kita nak angkat nutritionist dan juga dietitian ni kepada satu tahap yang lebih tinggi supaya masyarakat nampak untuk tahu ataupun bercerita tentang pemakanan boleh follow macam nutritionist Fatin. Dia sangat 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 bagus dalam study homework homework background tu semua sangat macam tip top sangat lah. Okay. So kita juga nak tanya sedikit soalan berkaitan tentang okay macam nutritionist Fatin dah banyak explore social media dan sebagainya, dah banyak bagi talk Hmm. dan sebagainya. Apa you punya gist ataupun certain orang macam Kak Rai akan sangat minat tentang pesakit yang related with cholesterol issue. Macam Hmm. nutritionist Fatin ni you punya prone tu dekat mana sebenarnya? Hmm. Sekarang ni, I would say that I still at the developmental stage, Mm-mm. which saya lagi adventurous untuk explore apa-apa yang fulfill the demands of the community. So, I would go by that. Sebabnya, sekarang ni saya masih lagi belum berada dalam fasa yang I would say that I straighten everything from different kind of area. So, Mm-mm. I would be happy to explore anything yang menjadi concern masyarakat tentang nutrition. So my goal kalau bercakap dalam fasa yang social media tu adalah to improve nutrition literacy for Malaysians. So that's why saya cubalah untuk tahun ni macam berani untuk cakap pasal apa-apa yang macam trends ke dan sebagainya. Sebab dulu saya ada satu macam pemahaman bila kita cakap pasal benda trends ni, kadang-kadang kita kena tahu juga audience kita tu dia macam-macam latar belakang dia. Ada yang profesional sendiri, even my Mm-mm. client pun ada yang macam specialist kan. Jadi Mm-mm. saya rasa kita kena cuba untuk betul-betul buat our homework tu bila kita sampaikan sesuatu perkara. So untuk benda-benda yang trendy ni, dia datang daripada very broad issue kan, very broad Mm-mm. area. So Mm-mm. saya suka untuk sentuh bila saya betul-betul faham apa yang sebenarnya concern, kenapa ada orang nak buat benda tu. Mm-mm. Contohnya macam last year saya tak cakap pasal kurma butter tu loudly dekat my platform sebab saya rasa macam saya tak faham macam mana dia punya apa ni hadis semua tu saya tak jumpa. And then bila sampai mufti bercakap pasal kurma butter tu sendiri, waktu tu saya macam barulah kita ada macam knowledge tentang benda tu kan. Dan kita tahu kenapa masyarakat ada cenderung untuk buat benda tu dan sebagainya. Mm-mm. Jadi kita tak boleh untuk ada satu pemahaman yang okey masyarakat buat benda ni sebenarnya salah daripada nutrition tapi mereka buat benda ni atas landasan apa-apa kepercayaan lain yang mereka buat kan. Kita tak boleh terus nak salahkan. That's why bila
produce content ataupun produce literasi tentang nutrition ni dalam bentuk media, dia kita kena ada expectation dia akan reach ramai orang. So untuk kita betul-betul susun our arrangement of words tu, our main points, even our expression, our tone tu is very kita kena particular. So bila cerita pasal area tu, benda tu lah yang saya macam tengah fokuskan lah. Macam mana kita nak cuba untuk convert apa yang isu, apa yang kita pilih untuk cakap tentang media ni dalam cara yang orang boleh accept. So I would say that my expertise sekarang ni media lah kot. Media, delivering message through media. Hmm. So sis memang media, sebab jujurnya memang Kak Res ni pun nampak kalau dekat platform TikTok tu memanglah nampak follower tu ramai. Tapi from Hmm. IG. IG ni waktu waktu kita start kenal pun, okay, nampak Hmm. viewer, nampak follower tu tak ramai lagi. Tapi sekarang ni macam, wow, bila masa dia punya, apa ni, Hmm. follower dia pun macam tu. So, mungkin Nutritionist Fatin boleh bagi idea apa yang you buat sampai you boleh reach more people, sampai people reach dekat you, and then dia kind of like bukan dependent tapi macam mengharapkan new content, new fresh content supaya diorang dapat informasi like you kata literasi tadi. Hmm. To be frank, waktu start buat content nutrition dekat Hmm. social media, my purpose tu bukan untuk macam jadi content creator ataupun orang yang boleh untuk fulfill demand community untuk setiap content, setiap Hmm. minggu ada content ke tak. My genuine intention adalah untuk provide right information about nutrition. Because Hmm. ada satu hari waktu Hmm. PKP dulu, waktu Hmm. COVID, saya tengok waktu tu TikTok macam blooming kan. Everyone Hmm. try to install TikTok and everything. Hmm. Hmm. So waktu tu saya tengok ada macam health influencer which I mistakenly thought dia adalah nutritionist tapi dia nutrition coach macam tu. And they Hmm. speak about something yang very concerning to the people tapi dalam cara yang quite misleading ataupun Hmm. misinformation lah kan. So bila saya tengok dia punya komen, dia punya follower, sebenarnya ramai orang nak tahu tentang nutrition. Ramai orang nak strive to healthier lifestyle. Hmm. Tapi apa kapasiti I sebagai seorang nutritionist if I actually ada minat untuk scroll TikTok, scroll Instagram ni, at least I can contribute, right? Kalau I boleh buat, kan? Sebab dia bergantunglah kepada Hmm. kapasiti juga, kan? Janganlah nutritionist dengan dietitian ni dengar macam rasa kena buat juga ke. If you want and if you have the ability to do so, please, please, we welcome more content creator from this profession. Sebab kita ada apa ni responsibility untuk bercakap tentang nutrition dengan dietitian ni dalam week yang orang lain tak faham kan kenapa kita kena cakap, even kalau kita cerita pasal nutrition coach ke apa ke, mungkin dia ada macam certain of them ada macam weight kepada sales dan sebagainya, tapi kita ni betul-betul from our core responsibility tu adalah untuk serve the right education promotion for the people kan. Hmm. So macam bila benda tu hadir, cewa, bila benda tu ada dalam jiwa tu, so saya try untuk buat content. Okay, for the first few content, saya rasa macam, okay, actually people actually want to learn. People Hmm. actually want to explore. Tapi bila macam as I grow, akan ada rasa yang macam you transition kepada content creator. Orang akan expect you bila nak upload ni ataupun ada orang yang macam DM, Fatin, benda ni boleh ke? Cubalah you buat konten pasal ni. Macam tu. Ataupun Fatin, I nak tanya ni. Lepas tu I nak suggest kalau boleh boleh tak you buat konten pasal ni. Macam tu. People want to dengar you. Sebabnya kalau mungkin lah contoh kita entertain kan sesetengah message yang kita dapat daripada tu, dia akan go kepada one by one seorang-seorang je. Hmm. Tapi sebenarnya kita tahu bukan dia seorang je yang fikir pasal benda tu. Hmm. Ramai orang fikir pasal benda tu. So that's why I rasa macam deliver nutrition message through content tu dia adalah benda yang penting lah dan orang nak dengar. Tapi satu lagi pemahaman kalau macam audience yang bukan daripada background nutrition and dietitian yang dengar, apa-apa yang kita tengok daripada content creator yang nutritionist dengan dietitian ni, mereka bukan bagi personalized advice. Itu Betul, adalah betul. general advice. Hmm. So whatever yang you rasa macam, oh nutritionist ni bagi, tapi you ada masalah concern macam obesity Hmm. ke, diabetes ke, hypertension ke, Hmm. yang
perlukan you untuk consult your doctor juga. Walaupun you betul-betul percaya nutritionist Fatin ni memang betul bagus lah. You percaya, Mm, mm, mm. tapi the one yang you boleh rely the most is your nearest doctor. The doctor yang consult you. Dia yang paling Mm, faham mm, your situation. So mm, you need to approach your doctor first before you consume any supplement ke apa-apa mm, ke. mm, You mm, need to approach your doctor. You consult mm, your dietitian ataupun mm, nutritionist first. Macam tu. And then cakap pasal follower naik mm, semua-semua tu, mm, saya rasa benda tu macam as far as we go, kita akan reach lagi ramai audience yang nak tahu tentang healthy lifestyle. Sebab tu saya rasa my focus tu lebih kepada media sebab nutrition issues ni memang broad. Dia daripada pregnant mothers, daripada mm. adult yang obesity, daripada adult yang sihat tapi nak strive for healthier lifestyle. So that's why cara nak sampaikan setiap isu tu pun berbeza. Betul. Setiap topik tu pun berbeza. So bila macam kita grow the audience tu, ada audience yang follow kita sebab tips yang pregnant mother. Ada audience yang follow kita sebab mereka nak pergi bazar Ramadan tapi tak tahu apa yang penting ataupun apa yang balance meals dekat sana. Macam tu lah. So that's why the issues ataupun the topics, the expertise tu belum ada specific to certain direction. Tapi the thing is to improve the nutrition literacy. Hmm. Kita nampak sebenarnya macam nutritionist Fatin tadi, sebab I adore you punya spirit juga, Thank you. berkenaan dengan yalah, because you memang nak betul-betul improve literacy, kesihatan dekat Malaysia ni. Sebab kita pun pernah Hmm. try, okay, pernah try untuk do the thing lah. Tapi yang nampaknya, sebab kalau orang yang macam dietitian yang lama-lama ataupun nutritionist lama-lama, dia bukan tak boleh nak cakap. Kita tahu dia bukan tak boleh nak cakap. Cuma bila bermain dengan social media ni, dia adalah macam you nak kena edit, okay? You nak kena Hmm. cakap. Lepas tu benda-benda tu untuk orang yang kerja, dia tak ada masa sangat nak buat. Untuk yang kerja secara full time kan, dia tak ada masa sangat nak buat. But we have representative. Kita ada nutritionist Fatin untuk explain in a layman term, benda-benda yang sangat simple untuk difaham dekat public. Okay, so kita nak juga nutritionist Fatin. Mungkin kita dah masuk ke segmen ketiga. Untuk Hmm. mereka atau adik-adik kita lah. Okay, adik-adik kita. Kita Hmm. first go for adik-adik dulu. Adik-adik yang berminat Hmm. untuk jadi nutritionist ataupun ada rasa minat tentang pemakanan ni. Apa yang sepatutnya diorang buat Hmm. bila dah ada rasa Hmm. tu? Maksudnya berminat untuk sambung ke? Ya, berminat untuk sambung in a nutrition punya line. Oh, okay. So, untuk sambung from nutrition punya line, first mungkin kita go from the youngest lah. Mm-mm. Contoh kalau macam baru form 1 ke, form 2 ke. Mm-mm. Jadi, untuk mereka yang berada dalam bidang kesihatan ni, Mm-mm. mostly dia akan ambil science stream lah daripada sekolah menengah. Which kita belajar pasal bio, Mm-mm. fizik, kimia. Jadi, kalau salah satu kriteria tu yang memudahkan kita Mm-mm. untuk further our study in nutrition tu, if you have the basic science about the biology of the human. So daripada sekolah menengah tu kita tahu tentang biologi dan sebagainya. Mm-mm. Tapi let's say lah sekarang ni awak dengar ni baru nak masuk dah masuk SPM. Sebelum ni tak ada ambil biologi ke apa ke. Mungkin kena search dan explore lah apa-apa syarat universiti tu tersebut. Adakah macam mana kan? Sebab sekarang pun kita ada IPTA, Mm-mm. IBTS, ada banyak peluang untuk mereka further our study based on our interest. And Mm-mm. then untuk asasi pun sama masih lagi berlandaskan kepada sains, which specifically untuk nutrition ni dia sains hayat lah. Sains Tapi let's saya. say kalau macam lagi satu sains apa? Sains fizik Sains eh? fizikal. Sains Ada fizik. lagi satu ada setengah universiti tu dia ada produce dua. Satu sains hayat, satu lagi sains yang lebih kepada fizik dan Mm-mm. sebagainya. Jadi tu pun berbalik kepada our thing tadi kena refer universiti tu sendiri. So bila nak sambung nutrition ni memang dia punya road tu adalah untuk ambil degree dalam nutrition. Jadi 4 tahun degree dalam nutrition. This is the I think mostly 4 tahun. So ada setengah 3 tahun lah. Contohnya macam overseas dekat UK ke yang tu 3 tahun. So untuk 4 tahun ni, let's say kalau 4 tahun ni kita macam nak pursue dekat dalam negara, kita akan ada sesetengah universiti dia ada macam um, kursus kemahiran juga ataupun praktikal ataupun clinical di mana kita akan cenderung untuk buat
apa ni, education tentang pemakanan tu dekat komuniti setempat. Tapi kalau dekat overseas, mungkin kita belajar bukan tentang RNI, tapi lebih kepada USDA ke apa ke. So yang tu kalau you plan to come back to Malaysia, you boleh untuk siap-siapkan diri you baca tentang trends dekat Malaysia and then sentuh beberapa diet tentang populasi orang Malaysia juga. So that's the different thing lah. Kalau sekarang ni option dia adalah untuk sambung luar negara ataupun sambung dalam negara. Negara. And then kalau macam dalam negara ni, macam saya sebut tadi, kita punya list tu kita tengok dalam MQA. Contohnya macam waktu zaman saya, waktu hari tu saya tengok ada 14. Tapi sekarang ni tak pastilah berapa kan universiti yang tawarkan kos ni. So biasanya dia akan ambil ijazah dalam bidang pemakanan. Ada macam saya sebut dekat UMS tu, dia sebut ijazah sains makanan. So yang tu food science. So ada beza lah nutrition dengan food science. Kalau macam ambil food science, boleh ke jadi nutrition? Waktu ni, waktu macam baru-baru dulu, I mean like macam baru waktu saya grad dulu, ada yang saya nampak macam kawan yang food science jadi nutritionist dekat farmasi dan sebagainya. Tapi as we evolve, we betul-betul fokus nutrition ni mereka yang ada ijazah dalam bidang pemakanan tu sendiri. So safe to say, kalau you betul-betul nak belajar nutrition, ambil ijazah pemakanan ataupun nutrition degree. Kalau macam sekarang ni dah ambil food science tapi minat kepada nutrition, benda tu mungkin boleh rujuk your lecturer macam mana untuk diverse ke ataupun ada additional cost ke ataupun ada apa-apa situasi dan syarat dalam AHP yang boleh melayakkan you untuk daftar sebagai nutritionist. Ada juga sesetengah isu di mana ada beberapa senior saya, dia ambil food science tapi sekarang ni dia dah kerja dalam KKM sebagai nutritionist. Sebabnya dulu kita Dulu punya ya. syarat berbeza Betul. macam tu. So benda ni betul-betul evolve lah ikut negara kita punya akta dan sebagainya. So that's why kena refer to your lecturer ataupun kalau ada permasalahan yang straight kepada AHP dan sebagainya, refer kepada mereka yang bertanggungjawab lah macam tu. So untuk pursue daripada nutrition degree tu kepada apa-apa career, your apa ni, your option is diverse, your option is very luas. Contohnya kita ada sports. Contoh kalau sport nutritionist ni, before this saya ada pengalaman untuk kerja di bawah football professional club. So dekat situ kita akan cater apa yang player perlukan sebelum game, selepas game, dan kita akan ikut dia punya trip untuk pergi match dan apa-apa keperluan yang bergantung kepada player tersebut. Contohnya macam hotel punya menu, kita yang akan uruskan macam tu. And then macam cakap pasal populasi atlet ni, mereka ada diet yang tertentu kan, yang perlukan mereka untuk ambil suplemen. So kita akan explore apa suplemen yang terbaik, bukan kepada satu kelompok tu, tapi kepada setiap atlet tu, Personal. personalized macam tu. And then kita ada juga macam untuk bekerja dengan ibu dan kanak-kanak, usually dekat klinik kesihatan kan. Contohnya ibu yang bersalin berisiko rendah, yang tak refer kepada dietitian, dia akan refer kepada nutritionist dan sebagainya. And then kita ada juga macam media, sekarang ni pun ada quite number of content creator nutrition yang buat full time dalam bidang media. Maksudnya mereka masih lagi bekerja walaupun work from home tapi dalam bentuk media. So they attend events sebagai nutrition representative, they talk about brands, they talk about campaigns tapi yang berlandaskan right nutrition education. And then the other things macam nutrition yang kerja dekat farmasis kan. So benda ni yang mereka rujuk siapa-siapa mereka attend siapa-siapa yang datang farmasis dan sebagainya. So very 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 huge opportunities. Sometimes ada opportunity yang you even can create yourself bila you graduate nanti. Zaman berbeza kan. Contohnya Betul. macam content creator dulu, waktu saya start, saya pun macam tak tahu nak refer siapa sebab tak ramai orang nutritionist ataupun dietitian yang actually create content. Tapi ada. Cuma untuk you buat your pathway tu mungkin depends on your creativity and flexibility sendiri. Macam mana you nak blossom yourself. And then contoh lain,
contoh kalau business kan, Mm, you nak buat macam meal plan ataupun apa ni menu-menu yang personalized kepada seseorang yang ada weight issue ke apa dan sebagainya, you boleh combine dengan chef ke apa ke untuk mm, create meal plan. So ada banyak business opportunities bila bercakap pasal nutrition. As long as people still eating, as long as people still associate with food, there's always opportunities for you to grow. betul, sangat-sangat betul. Sebab bila bercakap pasal nutrition ni, kita belajar pasal nutrition, and then kita pun still lagi makan. Selagi kita hidup, Hmm. kita still makan dan kita still perlukan ilmu itu. Dan orang pun still perlukan ilmu itu. Mungkin sedikit, kita dah nak habis dah. Okay? Mungkin sedikit nasihat kepada mereka yang suka tengok social media tapi tak tahu nak Mhm. tapis. Sama ada Mhm. info tu betul atau tak, nak percaya ke tak. So, apa nasihat daripada nutritionist Fatin? Hmm. So yang first sekali, very 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 first thing you need to do is to check lah, to Mm, check the background of the people, the background of the speaker yang you listen to. mm, Sometimes ada benda yang you consume, contoh kalau you follow certain people, you punya algorithm tu akan lebih kepada community dia. Contohnya mm, macam kalau you follow me, nanti you akan nampak juga ada dietitian dengan nutritionist lain yang wujud yang buat konten yang you boleh follow lagi mm, kan. mm, Tapi contoh kalau you follow nutrition coach dan sebagainya, dia pun ada setengah kelompok dia yang lebih kepada expertise dia macam tu. So whatever that you follow, whatever that you consume on social media ni, dia akan attracts you dan akan influence how you shape about certain things. So before you even tengok dia punya content tu, make sure that you follow the right person. Check the background of the person. mm, Contohlah kalau macam shout out to people mm, nutritionist dan dietitian yang buat konten ni, contohnya macam saya sendiri ataupun Kak Rai pun ada buat konten juga dekat TikTok mostly. mm, mm. Kan? Is it like more to TikTok or Instagram? TikTok sebenarnya kita punya main dekat TikTok. Dekat TikTok. So Tapi sekarang ni Kak kurang Rai pun sikit ada lah. buat TikTok sendiri. And then we have like Ziling, we have Joey, we have saya tak ingat dietitian. Ada beberapa dietitian lebih kepada TikTok sebenarnya. Macam yang Mm, saya nampak ada beberapa dietitian yang work from home. Contohnya mereka yang fokus kepada penyakit apa ni kidney, dia ada mm, dialysis semua tu ada juga mm, dekat TikTok. And mm, then sometimes ada yang commonly letak dia punya username tu dietitian, nutritionist ataupun mm, diet or nutrition. So mm, kita check tu, kita tengok dia punya ijazah. Kalau you don't know because dia tak publicize dia punya apa ni qualification, just ask lah. Just ask, no issue. Sebab kalau kita sebagai profession nutrition and dietitian ni, kita lagi appreciate orang yang tanya sebab of course we want to deliver the right education kan. So kalau you tak tahu, you just tanya je orang tu. Kalau orang tu tak suka, mungkin dia bukan nutritionist dengan dietitian. Kan? mm. Sebab dia of course, kenapa you tanya Ah, qualification I kan, semua ah, tu. And then, kalau macam selepas you dah follow, selepas you dah consume the right media platform, make sure that apa-apa yang you dengar tu, you know that it's a general advice. So, sebelum you betul-betul apply to your daily life, you need to know, is it fit your dietary needs? Is it fit your lifestyle? So kalau benda tu tak fit, kalau benda tu macam tak sesuai ataupun apa-apa yang ada halangan untuk you apply, jadi benda tu you kena ambil step by step ataupun consult dengan professional dulu. Sometimes kita tak perlukan perubahan yang drastic. drastic. Betul. Kita perlukan perubahan yang gradually untuk kita buat apa yang kita aim for our nutrition goal. Okey, kita dah dapat banyak dah. Kita dah dapat banyak daripada nutritionist Fatin hari ni. Banyak sangat info yang nutritionist Fatin carry cerita hari ni. So, I hope dia sedikit sebanyak membantu viewer kita supaya trust orang yang perlu di-trust dalam bahagian pemakanan. Okey, kita sikit lagi soalan santai. Kita nak tanya soalan santai. Kita pun tak tahu bila podcast ni akan diriliskan. Okey, kita ikut queue. Okey, tapi kita nak tanya nutritionist Fatin. Okey, untuk raya, Hmm. apa makanan favorite? Ni tak kisah kan? Untuk raya, apa makanan favorite nutritionist Fatin? Makanan favorite
Hmm. Entahlah macam tak ada makanan favorite. Tapi like the usual yang macam dihidang kadang dekat rumah macam nasi dagang Oh, nasi ataupun dagang. laksam. Sebab Oh. saya punya kampung mostly dekat pantai timur. So Uh, contohlah kalau macam yang tak tahu, laksam tu dia ada variety of laksa Penang, laksa Johor, laksam. So laksam ni usually for dia me bulat. lah, at least to me, laksam ni dia lebih kepada area Kelantan. So Mm-mm. laksam ni dia punya Bulat. carbs tu dia lebih ke dia punya apa orang panggil lah? Tak tahulah apa Mie, orang bukan panggil. mie. Bulat, Tak. bulat tu kan. Dia punya mie, bukan mie juga. Dia punya Ah, karbo you lah. know Dia lah punya what I karbo mean. tu lah. Dia punya karbo tu, dia potong macam lepe macam tu. Ah, So benda ah, tu yang paling easy for me sebabnya dia kuah dia macam anything yang base yang macam kelapa macam tu. ah, 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 Dan favorite dia boleh letak banyak sayur ah, ah, because ah. kalau macam waktu pagi raya ni, what you need to macam fuel yourself waktu pagi raya tu, of course anything yang macam base fiber first. Ah. Sebab nanti kalau you dah pergi rumah orang lain, kalau susah nak dapat fiber, so at least you already prep yourself Fiber. with a good balanced meal waktu pagi Okay. raya. Ataupun let's say kalau you start ziarah dulu sebelum makan dekat rumah Hmm. yourself, Hmm. so mungkin malam raya tu you dekat rumah, you boleh top up fiber yang hilang tu. Fiber yang you tak ada jumpa kat rumah orang lain. Sebab kita tak boleh nak too fix to certain diet bila kita macam keluar, makan kat Hmm. luar ke Hmm. ataupun ziarah rumah orang kan. Hmm. Sebagai orang Melayu ni kita menghormati apa yang dihidang dan sebagainya. So kalau you nak bawa sayur you sendiri pun macam ada sesetengah orang merasakan benda tu not nice lah kan. You pergi rumah orang you bawa macam saya sendiri. Tapi kalau benda tu applicable for you, you can. Tapi kalau benda tu tak applicable for you, you need to be creative to fulfill your dietary needs. Tapi the thing yang importantnya favorite food saya ni, saya suka benda yang ada fiber sebab susah sikit nak jumpa fiber dekat makanan-makanan Lagi. raya yang lain. Hmm. Okay, thank you Nutritious Fatin sebab sudi untuk attend kita punya podcast Semangkuk Diet. I hope Nutritious Fatin akan fly high. Okay, fly Thank you very, so very high. much. Okay, dan untuk viewer kita, kita punya boleh subscribe kita punya YouTube untuk podcast Semangkuk Diet dan Nutritious Fatin mungkin boleh share you punya social media ataupun cara untuk approach you untuk akan Hmm. datang. Ada yang berminat ke? Dekat Instagram, Nutritionist Fatin, sometimes ada orang tak tahu macam mana nak spell nutritionist. So, Nutrio, Nutri-N-I-S-T. Nutrio-N-I-S-T, Fatin. Ataupun dekat TikTok, Fatin Keri, F-A-T-I-N-N-K-E-R-I. Okey, itu saja daripada kita untuk episod kali ini. Terima kasih. Terima kasih. So, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye-bye.